Okey, Kelly Castle ni walaupun time siang, dia memang terang menderang lah. Angin dia tu macam tak kena dengan cuaca. Bau dia apatah lagi, dia macam bau zaman-zaman dulu punya bau. Kamu pernah bau tak? Bau tempat lama. Seorang lelaki yang bernama William Kelly Smith. Dia cuba datang untuk bina satu impian yang besar. Dia cuba nak bina istana yang tak pernah wujud di sini. Perak. So, istana yang dia cuba buat ni sebenarnya untuk bini dia. Untuk keluarga dia. Kenapa lelaki Mat Saleh ni nak buat istana kat sini lah? Mati lah ni. Sampai sanggup buat bangunan-bangunan yang besar macam tu kan. So, orang kampung pelik lah. Dah lah, sebab apa pelik? Kan lah tengah-tengah hutan batu gajah tu. Koma bukan macam zaman sekarang. Tapi, si Kelly ni dia tak pernah nak jawab apa-apa pun tanyaan tu. Dia cuma senyum dan buat je istana tu. Pelik. Masa istana tu tengah naik megah kan, nasib Kelly ni jatuh dalam sekelip mata je. Senapeh orang panggil. Orang Perak panggil senapeh. Kenapa? Ramai pekerja dia kena demam misteri. Tapioka kot. Tak tahu dah. Ada yang mati. Ada yang hilang. Ada yang berhenti sebab mimpi benda pelik-pelik sepanjang malam.